Hai korang, nak singgah mana tu? Kak Wani, kita nak pergi mana ni? Akan nak bawa kau, teman akak pergi slimming session dekat Wickham Body by Idos. Oh you nak pergi slimming body. Kat mana ni? Yang ni akak pergi Wickham Body by Idos dekat cawangan Mount Austin. Mula-mula macam biasalah kena isi borang dulu. Lepas tu, diorang akan bawa akak pergi timbang berat and buat analisis lemak serta otot menggunakan mesin yang khas tu. Yang ni penting tau sebab dari situ diorang boleh tahu bahagian mana badan akak yang paling perlu buat rawatan. Lepas tu, ada sesi consultation. Diorang akan explain satu-satu treatment yang sesuai dengan keadaan badan korang. So, tak adalah main hentam je. Memang personal dan profesional. Sebelum mula, mereka akan ambil ukur lilit perut dulu sebab nanti nak tengok hasil selepas rawatan. Lepas tu, baru mulakan treatment yang pertama iaitu DRL, Dynamic RF Lift. Yang ni untuk cairkan lemak di bahagian perut and lemak tu akan cair bertukar menjadi fatty acid yang akan keluar melalui peluh. Diorang cakap result dia 10 kali ganda lebih berkesan daripada tempat lain. Memang rasa badan panas sikit tapi selesa je. Next, masuk pula ke TMS, Tesla Magnetic Stimulation. Yang ni untuk bina otot sambil pecahkan sel lemak berlebihan. Satu sesi ni bersamaan dengan 20,000 kali workout tau. Kalau buat konsisten, boleh nampak bentuk abs. Last kali, lepas dah habis semua treatment tu, mereka akan bagi kita minum enzyme drink. Tujuannya untuk bantu buang toksin dalam usus. So, bila usus tu bersih, badan pun lagi senang nak serap nutrien lain. Overall, pengalaman akak pergi sini memang best. Layanan staff yang lembut, tempat yang bersih dan relaxing gila. So, kalau korang tengah mencari tempat untuk slimming tapi selamat berkesan, memang akak recommend sangat korang try datang ke Wickham Body by Idos di Mount Austin ni. So, lepas ni, kita nak singgah mana pula?